Aku upgrade kursi untuk setup aku, which is a flat V2 Agro Chair dari TT Racing. Ni hasil lepas aku riki diorang punya physical store dekat Bangsa last year tau. Aku try hampir semua kursi diorang. Ergonomic chair diorang ni serius memang selesa weh. Aku sendiri memang user gaming chair diorang lebih daripada 5 tahun sampai wear and tear tu memang obvious. Sebab itulah sekarang ni aku upgrade pula. Aku dah pernah ada ergonomic chair budget lain tapi mesh dia tak selembut yang TT Racing ni tau. Yang ni mesh dia lebih selesa, lebih breathable and lembut je tau. Tempat duduk dia pula ada cushion yang sangat lembut, rasa macam duduk atas sofa tau. Dekat armrest dia pun ada sedikit cushion tau, material fabric macam tu. Serius memang selesa weh. Boleh lipat sampai belakang just in case nak buat kerja atau main game serapat yang boleh tau macam ni. Lengkungan dekat lumbar dia ni serius memang sedap gila weh. Tak sakit pinggang kalau duduk lama-lama. Tak ada headrest tapi yang terkeluar sikit ni actually dia macam headrest lah. Kalau korang letak kepala je tu boleh terus sandar lah. Macam aku yang tinggi satu jatuh memang okey je lah, selesa je. Dia punya roda hidrolik dia semua smooth je tau. Boleh tilt rocking tu sampai 121 darjah. Nak lock bagi tak boleh tilt, tak boleh rocking pun boleh tau. Nak pasang pun mudah, ada guide semua dalam bentuk video tau. Serius memang baloi tak upgrade flat V2 Agro Chair TT Racing ni. Kalau korang nak juga ergonomic chair daripada TT Racing ni, korang boleh tekan dekat video ni.